Borak Kacip. So sekarang kita bersama dengan Mamat Sepa. macam mana boleh jadi tinggi ya? Ini kan kurniaan Tuhan. Kalau yang rendah kau tanya Sueb. Kalau tinggi saya lah. Kalau tak tinggi tanya abang, kalau rendah tanya cuy. Tapi lebih Kalau minum yang seorang susu. tu nak tanya siapa? Selalu bukan tiga. Kau jangan bulan-bulan puasa ni nak buat lain panas. Oh. Berdua je sekarang. Bila kan raya ramai orang datang. Betul. Raya ramai orang datang. Habis tu Apa? macam aku memang raya ramai orang datang rumah aku. Macam kau aku tak tahu lah apa hal. Dia kadang tu bila kita biarkan orang tu lari, kadang-kadang dia suka kan? Dia suka. Tengoklah dia lari daripada penjara, dia sukalah. Selain daripada raya, kita suka duit juga kan? Suka duit. Betul. Nak cakap pasal kaya tu, kalau sedap lagi makan dengan roti cicah tengah sahur. Sekatilah dia terpulang sebenarnya. Tengok kau nak makan dengan kaya, nak makan dengan roti boleh, kau nak makan macam tu je boleh. Bila kaya tu dia orang banyak duit, dia orang stok beli alpak semua tu. Ni kaya yang mana satu kau cerita ni? Kaya yang makan roti ke kaya duit ni? Tadi kau cerita pasal kaya makan dengan roti. Ni kau cerita kaya banyak duit pula macam mana kau ni? Tapi kalau orang darah tinggi makan sambal kacang, dia pening-pening kan? Dia tengok kalau perempuan ke lelaki kalau pening-pening tu biasanya mengandung. Dah raya-raya ni memang pening. Aku pun dah pening ni borak dengan kau ni. Kalau dia orang pening lagi nak jumpa abang, dia orang jumpa dekat mana Apa saya nanti jumpa kat masjid je. Ada ke dekat airport nanti? Saya jangan tu hidup saya. Nak pergi airport nak pergi mana suka hati saya nak pergi mana?